Assalamualaikum semua. Hari ni Abah makan sambal sotong. Kita tengok. Ni sambal sotong. Sambal sotong kecil je. Ni makan malam. Okey. Kalau dah ada simple-simple je hari ni kita makan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jom makan pupuk semua. Pupuk. Bismillahirrahmanirrahim. Abang makan. Sambal sotong ni favorite lah. Okey, dah rasa pedas. Kurang masin tu. Kurang masin ke? Air apa? Pedas. Doktor tanya, ada pergi suka dessert ke orang ni? Kok dah lagi beli suka dessert. Tolong doktor, saya tak nak. Banyak review cakap kek dia manis. Takut saya kamu. Makan mana? Tumpuk. Ya, semua manis. Saya ambil tumpuk. Kita kena tinggal manis tu. Toilet apa? Agak rosak. Toilet rosak. Dan barang baik dia. Bikin abang. Tahun ni memang tak dapat matrik tak tahu. Tapi semua hak yang dapat full A. Apa pula? Dia kata matrik tu dah naik taraf rasanya. Dulu matrik untuk orang yang tak ada A banyak. Dia kata kawan dia, anak kawan dia dapat pelis tolak. Dia tak tahu. Macam kakak itu lah.
Kedah tu. Betul. Dan dapat 6A semua tak dapat tu. Kemarin kau tak dapat matrik. Boleh terbayang. Semua yang dapat A apa? Straight A semua dapat. Maka dah pening lah pula dah aku buat. Tak dapat lain lah. Tiga pun minggu lepas hantar Syirah. Sunyi je matrik. Semua dah balik lah. Habis lah. Bulan 6 pula. Bulan 6. Budak baru masuk. Yang baru masuk. Kan dapat keputusan lah. Bulan 6. Ada yang dapat ni. Ada panggilan dah. Oh, anak badan ni dapat mana? Syirah. Syirah bulan 6 last. Waktu bulan 9 daftar sana. Rombak. Nampak cuti dulu lah. Nampak ada cuti 2 bulan. Tanya lah macam ni. Belum ada tanya. Kemarin tanya. Belum lagi. So you UiTM kena siap sedia je lah. Tapi dia tak minta. Tak minta matrik. Orang sana. Orang tahu dia kan matrik ni. Cerita je lah. Kena saja gitu dia. Lama saudara dia, mak dia pun Tambah sikit je. tak tahu. Dia orang tahu lah. Nasi. Dah. Oh, terasa dah. Biar lah, tak nak lah. Mana telur? Telur. Sebulan lagi dah siap lah. Sekarang Ni dah, ni dapat habis. dekat final exam lah. Dah 5 dah habis dah. Firah dengan siapa? Nazran. Tapi kawan-kawan kakak ramai matrik kan. Itu kena isi UPU lagi lah. Minggu depan lah. Tahun depan lah. 4 tahun dia tutup lah. Tahun ni tutup dah. Dah keputusan yang kedua lah. Anak ikan yang Nambu tu kan tak habis Baru lah. habis intern. Intern kat mana? Dekat IM tu je. Bulan apa? 6 bulan juga kan? Company Joko. Atau kata dia orang nak offer kerja sementara nak dapat belajar kan. Gini je lah. Tak apa. Pergi apa? Pengalaman kan? Tak pulang lah. Dia nak pergi je kan. Dia perlu duduk rumah. Dia sambung Nak ambil degree je. degree tu. Kerja dulu lah. Dia intern. Dan intern tu kalau orang kata bos suka kan. Okey ya. Oh, dapat offer lah. Rasa UPU dia bubuh dah kot. Tak juga. Dia kena ambil intern kot. Tu macam mana? Sudah habis lah tu? Sudah 6 bulan lah.
Itu Putri start bila? Dah 9. Dia tak dapat tempat Kuantan kan? Tak. Dia orang pilih sendiri ke? Orang bagi? Cikgu bagi. Oh. Cikgu bagi, lepas tu dapat tempat semua. Pilih lah. Oh, ada pilihan lah. Tapi Kuantan tak ada lah. Tak ada. Semua selama KL je. Oh. Nak cari rumah tu lah kan? Tempat tu. Kau dapat situ kan college mungkin ada. Budak-budak intern mesti ada. Mesti sedia. Aku tahu. Babo nak cari rumah sewa. Senang sana mahir. Tapi dia orang ramai ramai lah tu. Ada geng lah. Biasa budak dah keluar intern kan. Jadi kosong. Kursus macam dia tu ramai lah ya. Ha? Kursus macam Putri tu ada lah ya. Ramai lah. Tak ada Kuantan tak ada. Tahu dia kursus apa lah. Dia bagi apa ya? Dia bagian-bagian ni. Dia bagian tempat sekolah. Ha? Bagian-bagian tempat ibu semua. Dia dalam you punya bagian. Oh. Apa? Coco Crunch. Lapar lagi ya? Alhamdulillah kenyang. Dah makan malam. Saya takut perut ni. Cool, alhamdulillah.